Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita nak belajar 7 perkataan istimewa. Wah, seronoknya cikgu. Ikut cikgu. Ibu. Ibu ialah orang yang sangat menyayangi kita. Ibu. Macam Mama Sarah. Satu lagi panggilan untuk ibu ialah Umi. Jom sebut. Umi. Umi. Bunyinya sangat lembut, cikgu. Seterusnya, Abi. Abi bermaksud ayah atau bapa. Abi. Macam Abi Sufi yang kuat. Tengok tu, Api. api tu panas, jadi kita kena hati-hati tau. Api. Panas. Jangan sentuh. Bila kayu dah habis terbakar, ia jadi abu. Sabut anak-anak. Abu. Warnanya kelabu macam kucing saya. Pernah tengok tak ni? Alat tradisional di dapur namanya Alu. Nenek selalu guna alu di dapur. Perkataan terakhir ialah uli. Macam kita nak buat roti atau donat. Uli. Ulido sampai jadi donat. Ulido sampai jadi donat. Hebatlah. Kita dah belajar 7 perkataan hari ini. Jumpa lagi nanti. Jumpa lagi semua.